Assalamualaikum semua. Terima kasih singgah. Hari ini kita cakap straight, slow, clear. Simpanan tujuannya lindungi hidup, bukan lindungi ego. Letak dalam akaun simpanan, boleh keluar cepat melalui ATM bila perlu. Pulangan simpanan, kecil J cuba kira sendiri. Instrumen macam fixed deposit pun sama. Dia bukan untuk kaya. Dia untuk selamat. Pelaburan pula, tugas dia besarkan modal. Tapi pulangan tinggi sama dengan turun naik tinggi juga. Faham ni dulu. Aset Alocathion itu perisai paling real. Bukan ikut orang, ikut diri sendiri. Berapa drawdown yang awak boleh tahan, berapa stres yang awak boleh carry. Dan ingat, dalam Malaysia, pastikan semua pelaburan dibuat melalui broker yang dikawal oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kesimpulan saya, simpan untuk stabil. Labur untuk grow. Grow hanya dengan duit lebih, bukan duit panik. Kalau anda nak lebih banyak konten macam ni, follow saya.